So hello guys, welcome back to our channel. Day 2 in Vietnam. So right now, kita orang nak pergi ke bus. Where the hell is bus? Oh tu bus. Sampai betul-betul. So let's go. Hai ly trà đá cho bạn. Ini ke masjid? Betul pintu ya. Không, ý là có lấy canh rau vậy không? Kita bersin. Oh. Kat sini. Bersin ni. Dah biasa dah. Orang Jisoo buat sini. Tengok UPM 2000 set dah. Lepas tu ni USIM juga. Lepas tu ni ni UTM 2019. Lepas tu Mabak kat Johor. Oh, ini Selangor. Oh, ni Pahang, UPSI, UMP, Kelantan. Ini Selangor. UTHM, USIM lagi. 3. Lepas ni tak tahu. Adik, ini Melaka. Ini Selangor. USIM lagi 4. 5. USIM lagi 5. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. KPM, Segamat, UIA, IPG. USIM lagi 5, 6, 7. USIM lagi 8. Okay. Alright. Kakak ni buat kat aku je. Suara latar belakang. Apa dia? Dia ni cakap apa? Dah pegang. Nanti buang dalam tong sampah. Cakap lagi. Benda tu apa lagi? So hello guys, hari ni kita orang nak membeli di Vietnam. Tadi macam ada tom yum. Nak rasa ke? Takut tak kena selera. Ni Kak T. Ni Kak T dengan Ziha. Jom, kita ada adventure hari ni. Let's go. So kita berada di Ho Chi Minh, di Masjid Jamiul Anwar. Ni memang kawasan-kawasan Muslim di sini lah. Diorang ni macam Melayu campur. Diorang belajar Jawi juga, tapi Jawa dia lain. Sup tu depan tu. Oh itu jom boleh. Kopi Vietnam terkenal dengan kopi. Sedap ke? Oh ada bubur. Lepas ni kedai ni macam tu. Tu sup tadi tu. Sup. Kakak nak rasa sup tu tak? Jom. Yes.
Ziha? Okay, jom. Jom kita membeli. Sini lah. Bông rượu á. Rượu lâu á. Kita nak try membeli. Lại á hả? Nak dua? Oh ni. Tapi bayar sini. Yang ni satu. Oh, dia punya. Beli dua. Ya. Yang ni telur apa? Telur Trứng cút. burung. Oh. Uyu. Takut ni. Akak nak sambal ke? Nak. Awak pun? Tu dari show ni sama dia. Oh. Sambal dia sambal manis. Itu kicap dia manis sebenarnya. Dong. Bayar dong boleh? Boleh. Tapi asing. Asing. Boleh. Faham cakap dia? Bukan semua. Má có không đổi 500.000 tới không má ơi. Mana duit? Ni. Kenapa duit tak sama ni? Duit besar duit ni. Dia besar ni. Ini 500,000. So bagi 100 tu. 50 akak pun boleh sebenarnya. Yang ni tak pecah. Yang ni satu. Cao. Bayar asing kak? Asing. Asing. Yang ni, this is my money. This is her money. Tới thì vừa quay vừa tới vừa chân dài thôi. Dok. Mana li? Kumpul atau bersama lah kita faham dah kan? Sama. Sesuatu jangan bagai bari. Yang ni simbol ni Ini titik nen. 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 Macam Titik ni kita dah tambah ni titik ni jadi nen. 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 Sikit tiga. Iyalah. Maksudnya apa? Bukan kan Itu. Nen itu. Nan itu. Oh, nan itu. Kalau tak ada titik ni jadi nan. Nan tu tak ada makna. ada mana? Oh, tak ada mana. Faham tak? Sebutan sama je. Yang ni? Mana? Huang. Hang. Hang. Hang tu jangan. Oh, hang. Kalau tak ada ni jadi hong. Hong. Hong tu tak ada maksud, tak ada makna. Oh. Faham tak? Kena tambah jadi ham. Bila jadi ham tu kita fahamlah dengan ham. Kalau tak ada letak ni, tak ada hum tu tak ada maksud. Oh, tak ada maksud. Saya cuba baca. Wajib Wak. wang. Wak. Wang. Wak. Maksudnya? Ha? Wajib Basuh. basuh. Wajib wang kalau kalau Tiga. oh 3. Kalau tu 3. Tiga. Bang. Kalau bang 3 kali. Kalau bang 3 Kalau kan sa dua kalau. Oh, Sa dua tiga. satu. Oh. Bahasa jam sa dua kalau pak. Oh. Huang kalau bawang Wak.
batu, batau. Batau. Wah, Pak Sabah jugalah. Oh. Batau ni apa? Batu. Batu. Okey, batau atau Sekejap ni tangan batu kan. ya batu. Batu atau huang kalau Jagung batau, di hujung batu. jagung batau atau huang sesuatu kong sesuatu kong. Keras. Kong ni apa? Kong kang tiga. Kong cang tiga. Kang tiga. Oh, maksud Kang tiga tu gua ni maksud keras. oh kuang hang tiga kai Hai Haji Aceh. lagi suci. Oh, lagi suci. Oh. Okay. Okay. Chin. Chin tu sikit. Oh. Okay. Mas kahwin 2000. Dan dalam lagi puluh-puluh tu Hari ni kita makan roti dengan apa ni? Kari daging. Gulai kambing. Kambing. Saya sebenarnya tak makan daging kambing. Oh. Sebab
Ni makan. Itulah. Sebab darurat kan makanan. Sebab kalau saya makan daging kambing, dia rasa macam Nanti suka. entah, punah kot. Punah je. Dia rasa macam boleh buat kepala pening. Faham. Kena kalau makan sikit tak apa. Sikit apa. Tapi saya rasa mungkin depends dengan daging kot. Ataupun depends cara orang masak kot. Betul. Kalau you masak pandai, okey lah. Ni macam okey sikit. Siapa mana? Dia nak roti lagi. Barak mana? Dia nak roti lagi ke? Nak abang kita cakap tu. Oh, dia mau barak. Patut saya apa? Memang saya roti. Tada! Upgrade more roti. Kakaknya dia punya kari pun lagi. Saya kena nak habis apa lagi. Macam mana? Banyak tu. Macam mana awak habiskan kari tu? Ni kalau ada nasi ni saya boleh makan lagi ni lauk ni. Semua orang pelik di rumah. Ni jadi rumah tak pelik kalau buat makan. Oh, ngani weh. Sebab tu penggosah. Ada benda yang tambah. Saya lupa saya post dalam video. Pasal video? Sensor dah. Ambil part tu je. Ambil part. So sekarang ni kita berada dalam post office Saigon post office. Ni POV dalam dia. So kita orang nak keluar daripada tempat ni sebab crowded gila, penat. Crowded gila, lepas tu sempit, lepas tu banyak barang mahal lah satu. Nanti je kalau dah sampai dalam baru kita beli barang. Tengok ramai. Macam mana mau lalu ni? Ya ke? Ko. Okay. Lagi lancar. Saya nampak pula step. Okay dah. Jom. ASMR dalam penjara. Sekejap, mau keluar. Tempat tu insyaAllah lah masing-masing kita turun. Tempat ini tu memang banyak restoran saya pernah makan bebas lah insyaAllah. Dan juga saya mungkin bersama dengan rombongan kita pada petang ni dan juga esok mungkin saya bawa tempat-tempat sekolah tu kan. Lepas tu kita akan berpisah lah. Saya mungkin balik ke Mas esok dan juga pergi ke Thailand sana. Kita tak dapat kita sampai ke hari akhir, kita 8 hari ya. Jadi harap rombongan jemaah kita maaf banyak. Kalau tak saya bawa sampai habis 8 hari, tapi ada kerja sikit. Hai guys, kita orang kena lari pasti. Sekejap. Kali. Ya Allah, gimana ni? Hai guys. So, dah tiba-tiba malam. Lupaklah nak record sebab saya dah bateri petang tadi. Pasal power bank pun habis.
So kita tapau dinner tom yum dengan nasi putih with ice tea. The ice forever. Pasya. Sumpah. Tu tangga traffic macam ni. Si Mubarak suruh lintas jalan di tengah-tengah orang di tengah jalan. Macam tu. Super takut. Tengok ada buat anjing. Bila ni? Bila? Sekarang. Sekarang. Macam kita bas. Tengok. How crazy Vietnam is.